On switch, on kipas. Okay, kenapa trip? Kalau cuba angkat, tak boleh. Kalau kita tutup kipas, kita angkat ni, okay, dia boleh. Tapi kalau kita on switch ni, dalam keadaan nombor 1 ataupun nombor 2, nombor 3, yang ni akan trip. Letak dekat kosong. Lepas tu kita buka plug ni. Tak trip. Tapi kalau kita buka load ataupun kita tekan nombor 1, okay, dia trip. Ini trip. Kalau angkat macam tadi lah, angkat trip. Melainkan kalau kita tutup yang ni ataupun tutup, jadikan ini kosong, ataupun kalau kita buat dekat lampu, kita tutup switch lampu ataupun switch kipas ataupun plug ke, kita buat macam ni, offkan plug ni, baru kita boleh angkat RCCB ni. Kalau kita check dengan meter sekalipun, dia tak trip, dia tak short, dia okey semua dekat plug ni. Kita dah check kipas ni, mungkin kipas ni yang bermasalah ke, dia short ke tak. Jadi apa yang menyebabkan dia trip ni? Kita tengok dekat sini. Hijau okey, hijau tak ada masalah. Yang biru ni pun okey, tak ada masalah. Yang bermasalahnya yang ni, hitam ni. Nampak tak? Kita sambung dekat sini. Ini sebenarnya untuk lampu. Semua lampu kipas dekat sini. Plug dekat sini. Plug ni, neutralnya kita cucuk dekat lampu. Sepatutnya pergi ke sini. Sebab tu dia trip. Pasal apa kita dah cucuk tempat yang bukan tempat dia. Ini tempat lampu kipas ni. Dia sepatutnya yang ni kita kena cabut. Dan kita kena pasang dekat tempat yang power ni. Sama ada plug ke, water heater ke, aircon ke, kena sambung kat sini. Jadi kenapa kita kena sambung kat sini?